Dia sombak lemuk. So tengok prosesnya lagu mana. Ya, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jack. Okay, sekarang ni aku berada di Alakau Kubaki dan aku nak buat kat anda tengok proses gali telaga air buel, bukan air minum, lebih kurang dalam 10 karat. Karat ini lebih kurang tinggi 1,5 kaki, lebar 2,5 kaki lah. Jadi ni Abi marinya mari Abi gali lebih kurang dalam 10 karat, start pagi hingga petang 10 karat, sebab di kawasan ni tanah dia tanah pasir gitu, mudah. Dan di kedalaman 10 karat itu tak ada air lagi. Jadi maya yang kedua ni nak sambung paip, buat minho dan tengok saliran mana sombak. Jadi kita akan tubik, habis akan buat tubik lemuk-lemuk di dalam paip tu lah. Dia sombak lemuk. So tengok prosesnya lagu mana. Tadi kiranya ni merupakan hari yang kedua dah. Jadi tengoklah video ni ya. So kita tengok lagu mana keadaan ni. Ni telaga ni 10 karat parah tu. Okay. Jadi hok bau ni sini ya. Hok air buaya saliran 5 karat lebih kurang tapi penuh okay. Jadi sekarang ni Abi nak sambung paip ni sini Abi akan buat minho. Ni kalau kira telaga ni 10 karat kemarin jadi telaga ni 10 karat tak ada air lagi dah. Kita tengok sikit kalau nampak lah. Kalau tak nampak tak tahu lah. Yang anda boleh tengok bawah tu, nampak tak? Kalau timbal dulu biar paip tu dia jun bawah sikit supaya air derah lagi lah.